Ini phone pertama di dunia yang ada cermin selfie kat belakang. Senang, korang boleh ambil gambar dan nampak muka korang. Just angkat tangan and snap. Ini dia Realme 16 5G. Kalau korang perasan, design dia hampir sama dengan iPhone Air. iPhone Air ni memang ringan, tapi sebab lens dia terkeluar seketul macam tu, bila letak atas meja, dia akan jadi macam jongkat-jongket, macam buaian. Tapi Realme 16 5G ni, rekaan kamera bar melintang dia flat gila. So, agihan berat dia pun balance. Jadi, bila letak atas meja, dia tak main jongkat-jongket. Steady, tak sengit, memang estetik. Dan paling penting, dia ringan dan tak tebal macam sesetengah phone mid-range dalam market. Memang perfect duduk dalam tangan. Jadi kita tolak tepi dulu iPhone Air ni. Apa yang menarik untuk Realme 16 5G? Dia ada AI Portrait Master. Pada range harganya, phone ni berani sumbat 50 megapiksel depan dan juga 50 megapiksel belakang. Jadi aku telah ambil beberapa gambar portrait. Disebabkan warna dari Luma Color tu, tone kulit muka nampak betul-betul lifelike, natural. Dia tak nampak macam kau terlampau pucat, sama macam in real life. This one disebabkan Luma Color image dia lah. Jadi untuk ambil gambar guna phone ni, dia ada focal length sehingga 2 kali. Walaupun macam tu, untuk price range ni, hasil gambar dia memang kemas. Tone kulit cantik, hairline boleh nampak, tak AI-ness lah. Korang faham tak? Untuk body dia pula dipanggil A-Design dengan kenipisan 8.1mm dengan berat 183 gram. Bila tengok panel belakang, dia dipanggil Aurora Wings Design. Untuk size screen dia 6.7 inch, AMOLED, 120Hz refresh rate dan peak brightness dia 4200 nits. Jadi kalau buat outdoor, macam korang nampak sekarang ni, screen dia still sangat terang untuk kita tengok di bawah cahaya matahari. Lagi satu yang menarik, dia punya bateri Titan 7000 mAh. Kalau dibandingkan dengan iPhone Air, memang jauh sangat dah tertinggal iPhone Air daripada segi bateri. Jadi biasanya 7000 mAh ni memang boleh bertahan seharian. Soon aku akan buat vlog test 1 hari menggunakan Realme 16 5G. Nantikan video tu. Aku test juga main MLBB 1 jam 15 minit macam tu. Bateri hanya berkurang 16% sahaja. Aku dah letak higher setting dah, nak bagi dia dapat high performance semasa aku main. Kalau bateri dah habis pun, nak cas balik ada 60W fast charging. Dan jangan risau, ada bypass charging juga kalau korang still nak main game sambil cas phone. Annual sekali dia ada rating IP69. Tahanlah waterjet berkekuatan tinggi tu kan. Dia gunakan Dimensity 6400 Turbo serta dah Realme UI 7.0. Jadi, apa pendapat korang tentang phone ni? Baloi tak pada range harga dia? Cuba komen di bawah. Wow, hebat sekali!